Speaker Bose dekat telefon? Ya. Jadi dekat tangan saya ni adalah Poco F8 Ultra, model flagship baru Poco yang baru je dilancar. Jadi kalau tengok dari segi rekaan, memang berbeza dari F7 Ultra sebelum ni. Dan phone ni sebenarnya adalah rebatch daripada Redmi K90 Pro Max dekat China. Untuk varian warna hitam dekat saya ni, panel belakang dia ada kemasan kaca matte yang lembut. Lepas tu sisi dia rata jenis aluminium. Dan binaan dia pun rasa cukup solid dan juga premium. Apa yang istimewa dekat telefon ni kan? Poco kerjasama dengan Bose untuk bahagian audio dia. Dekat sebelah modul kamera ni, ni bukan rekaan semata-mata, tapi adalah subwoofer terbina. Jadi dari segi kualiti audio memang sedap. Bunyi dia kedengaran penuh, berkualiti tinggi dan bass pun berdentum. Jadi memang best kalau nak layan lagu ke, tengok video sebab bunyi lagi imersif. Tak macam speaker phone biasa. Kalau ROG Phone 9 Pro tu kena pasang kipas Aero Active Cooler X Pro untuk dapatkan subwoofer. Yang ni memang siap pasang dekat belakang phone. Tak payah nak pasang aksesori ke apa. Dekat depan phone ni ada skrin besar 6.9 inci jenis AMOLED Full HD Plus 120Hz dan boleh pergi cerah sampai 3500 nits. Dari segi prestasi, phone ni dikuasakan chip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Lepas tu ia ada RAM LPDDR5X besar 16GB dan storage UFS pantas 4.1 512GB. Kalau nak run game berat pun tak ada masalah sebab saya cuma main Genshin Impact dengan higher settings 60fps pun lancar. Cuma saya perasan panel belakang suam sikit bila main game. Jadi ini skor yang Poco F8 Ultra dapat dekat Geekbench 6 dan juga Trademark. Okey, untuk bahagian kamera pula, dia ada setup 3 kamera belakang iaitu kamera utama 50MP, kamera ultra lebar 50MP dan kamera periskop 50MP. Ini naik taraf dari F7 Ultra lah yang guna 50MP telefoto, bukan periskop, dan juga sensor ultra lebar 32MP. Kamera depan pula guna sensor 32MP. Jadi macam mana kamera Poco F8 Ultra ni perform? Hasil gambar agak baik juga. Gambar nampak sharp, HDR okey, warna pun agak cantik. Tapi taklah nampak natural sebab cara dia proses tu buatkan gambar nampak macam dah siap edit. Mungkin ada suka dan ada yang tak suka, tapi bagi saya lagi prefer macam ni lah sebab boleh terus upload media sosial. Tak payah nak edit. Untuk zoom jauh, kamera periskop dia sokong zoom optical lagi jauh dari sebelum ni sampai 5 kali dan hasil pun sangat okey. Butiran masih ada dan bila zoom 10 kali, 30 kali dan 50 kali pun masih okey. Zoom maksimum boleh sampai 100 kali. Tapi apa yang saya suka kan, bila slide untuk zoom tu dia ada bunyi macam mechanical. Satisfying. Untuk bateri, Poco F8 Ultra ni dilengkapi bateri 6500 mAh, kecil sikit dari Redmi K90 Pro Max yang ada 7560 mAh. Lepas tu sokong pengecasan pantas 100W USB-C dan 50W wireless. Kepala pengecas masih dapat dalam kotak. Jadi jangan risau. Cuma dia tak ada bypass charging sama macam generasi sebelum ni. Untuk perisian pula, ia menggunakan HyperOS 3 yang rasa smooth. Lepas tu ada juga sokongan Gemini dan beberapa fungsi Xiaomi Hyper AI macam AI Writing, AI Dynamic Wallpaper, AI Interpreter, AI Search dan banyak lagi lah. Dia juga kalis air IP68, ada pengimbas cap jari ultrasonic dalam skrin dan juga sokong Wi-Fi 7. Jadi kalau korang nak phone flagship prestasi tinggi, speaker padu, bolehlah usah Poco F8 Ultra ni. Jadi apa pandangan korang tentang Poco F8 Ultra ni? Komen kat bawah.